Pernah tak anda tengok berita kewangan dan rasa pening? Kan? Kat satu skrin kita dengar pasaran saham tengah melonjak naik, pecah rekod semua. Tapi bila tengok dompet sendiri, rasa macam makin sempit pula. Inilah misteri besar ekonomi sekarang ni. Kenapa apa yang berlaku di Wall Street rasa jauh berbeza dengan apa yang kita rasa setiap hari? Okey, jom kita rungkai sama-sama. Inilah dia konflik utamanya. Di sebelah kiri, nampak macam semuanya hebat. Pasaran saham naik mencanak. Ini selalunya tanda ekonomi sihat kan? Tapi, di sebelah kanan, cerita dia lain betul. Keyakinan orang ramai terhadap ekonomi jatuh merudum. Paling teruk dalam 15 tahun. Jadi, kita ada dua realiti yang wujud serentak, tapi sangat-sangat berbeza. Inilah jurang yang buat ramai orang rasa risau pasal duit, walaupun berita ekonomi nampak macam positif. Dan betapa teruknya rasa pesimisme ni. Satu kajian baru-baru ni bagi satu statistik yang memang mengejutkan. Hampir 70% rakyat Amerika sekarang percaya yang impian Amerika tu, idea asas untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik, dah tak boleh dicapai lagi. Ini tahap pesimisme paling tinggi yang pernah dicatatkan dalam hampir 15 tahun. Ia macam satu isyarat yang kepercayaan kita terhadap peluang ekonomi dah mula goyah. Okey, nombor dan data ni semua memang penting, tapi kadang-kadang susah nak bayangkan. Untuk betul-betul faham apa kesannya pada orang biasa, jom kita tengok satu cerita keluarga. Kadang-kadang cerita macam ni lagi jelas dari mana-mana carta sekalipun. Jom kita kenal keluarga Jeff Teach. Milan, umur 68 tahun, ada PhD dalam bidang kejuruteraan kimia. Lepas dia habis belajar tahun 1986, dia terus dapat kerja. Senang. Sekarang, dia tengah nikmati persaraan yang selesa sebab nilai rumah dan simpanan dia dah naik banyak. Tapi cuba tengok anak perempuan dia, Anis, umur 24. Walaupun tamat belajar dengan cemerlang, dah dekat 2 tahun dia masih bergelut nak cari kerja sepenuh masa. Pengalaman mereka yang sangat berbeza ni tunjukkan dengan jelas jurang peluang ekonomi antara generasi. Dan kisah Anais ni bukan cerita kosong, data pun sokong. Kalau kita tengok tajuk berita, kadar pengangguran nampak rendah, 4.3%. Macam okey kan? Tapi, angka tu sebenarnya sorokkan cerita sebenar. Untuk graduan yang baru habis belajar, kadar pengangguran sebenarnya 6.5%. Itu antara yang tertinggi dalam dekad ni, kalau kita tak kira masa pandemik lah. Jadi, mesej utamanya ialah, pasaran kerja sekarang ni memang jauh lebih susah untuk orang yang baru nak mula. Jadi, apa puncanya semua ni? Kenapa wujud jurang yang begitu besar? Sebenarnya, ada beberapa kuasa ekonomi yang besar tengah berlaku yang mewujudkan realiti yang berbeza untuk generasi yang berlainan. Jom kita bedah siasat satu persatu. Salah satu punca terbesar, inflasi. Ayat daripada Jessica Bizarro ni betul-betul gambarkan tekanan yang ramai orang rasa setiap hari. Bila gaji kita tak cukup nak tampung benda-benda asas macam sewa, kereta, barang dapur, kita terpaksa guna hutang semata-mata untuk teruskan hidup. Jom kita tengok kesan inflasi ni secara nyata. Ia bukan konsep yang abstrak tau. Ia benda yang kita rasa setiap hari. Ambil contoh benda mudah macam kopi yang kita minum pagi-pagi. Harganya dah naik hampir 19% dalam setahun. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan? Benda-benda macam ni lah yang bagi kesan besar pada bajet bulanan kita. Sama juga macam barang dapur lain, harga daging lembu contohnya, dah naik lebih 14% sampai ke paras rekod. Ini bagi tekanan besar pada bajet makanan keluarga. Benda yang dulu kita anggap biasa, sekarang dah jadi makin mahal. Dan mungkin halangan yang paling besar untuk orang muda, perumahan. Sejak pandemik bermula, harga rumah dah melambung sebanyak 50%. 50%! Kenaikan yang gila ni dah buat impian nak memiliki rumah sendiri jadi macam angan-angan je untuk ramai pembeli kali pertama. Satu lagi tembok besar untuk capai kestabilan kewangan. Dahlah inflasi, pasaran kerja tu sendiri pun dah berubah. Ramai graduan cerita, mereka hantar beratus-ratus permohonan kerja tapi satu pun tak dapat jawapan. Kenapa? Ada dua sebab utama. Pertama, AI dan otomasi dah mula ambil alih kerja-kerja yang dulu dibuat oleh pekerja baru. Kedua, ekonomi yang tak menentu buat syarikat jadi lebih berhati-hati, jadi mereka kurangkan pengambilan pekerja baru. Dan perubahan ni bukan sementara je. Ia sebenarnya sebahagian daripada satu anjakan strategik yang lebih besar dalam cara syarikat beroperasi. Jom kita beralih sikit dan tengok macam mana corak baru ni sedang mengubah masa depan pekerjaan kita. Konsep utamanya dipanggil kaki tangan ultra ramping. Apa benda tu? Senang cerita, ia satu falsafah syarikat di mana maklumat utama bukan lagi nak tambah pekerja bila jualan meningkat. Sebaliknya, fokus mereka adalah untuk buat lebih banyak kerja dengan jumlah orang yang lebih sikit. Ambil pekerja baru, itu pilihan terakhir. Dan ini bukan teori je tau. Syarikat-syarikat gergasi betul-betul amalkan benda ni. JP Morgan Chase contohnya, lawan tabiat biasa untuk terus ambil pekerja.
Walmart pula rancang nak kekalkan jumlah staf yang sama walaupun jualan dijangka naik. Syarikat macam Intuit dan RTX pula bangga sebab boleh berkembang tanpa perlu tambah pekerja. Nampak kan? Ini trend yang makin meluas. Jadi, apa kesannya pada orang yang dah sedia ada kerja? Ia wujudkan satu fenomena yang dipanggil halaju lepas sifar. Secara asasnya, ia rasa macam terperangkap. Bila syarikat kurang ambil pekerja, peluang untuk naik pangkat atau bergerak dalam syarikat pun jadi makin sikit. Ini akhirnya membawa kepada gaji yang statik, kurang peluang untuk belajar kemahiran baru dan potensi pendapatan jangka panjang yang tersekat. Jadi, bila kita kumpulkan semua ni, inflasi yang tak berhenti, krisis perumahan dan tempat kerja yang ultra ramping, apa maknanya semua ni untuk idea kemakmuran dan impian Amerika tu sendiri? Ini membawa kita kembali kepada statistik mengejutkan tadi. Carta ni tunjukkan dengan jelas perubahan besar dalam cara orang berfikir. Bila 70% orang percaya yang jalan tradisional untuk jadi kaya dan berjaya itu macam dah tertutup, ia menandakan satu krisis keyakinan yang sangat mendalam terhadap sistem ekonomi kita. Jadi, inilah yang kita boleh panggil ikatan berganda ekonomi baharu untuk generasi muda. Mereka macam tersepit dari dua arah. Langkah pertama, makin susah nak cari kerja sebab modal syarikat yang ramping. Langkah kedua, kalau dapat kerja pun, kuasa beli gaji tu makin kurang sebab inflasi. Memang satu cabaran yang besar. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting. Dalam ekonomi dui skrin ni, di mana kekayaan nampaknya lebih banyak dijana melalui pemilikan aset berbanding pekerjaan tradisional, apakah laluan baru menuju kemakmuran? Ia satu soalan yang memaksa kita semua, terutamanya generasi muda, untuk fikir semula strategi membina masa depan keuangan yang terjamin dalam lanskap ekonomi yang sentiasa berubah ni.